Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Pemuda PKR yakin Anwar kekal PM penggal kedua? Persoalannya, adakah keyakinan pemuda PKR bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua benar-benar mempunyai asas politik yang kukuh? Atau adakah kenyataan itu lebih kepada usaha untuk membina semula keyakinan dalam PKR selepas beberapa keputusan pilihan raya yang kurang memberangsangkan? Dan yang paling penting, kalau Pakatan Harapan benar-benar mahu mempertahankan kerajaan pada pilihan raya umum akan datang, apakah yang perlu dilakukan sekarang? Kita kupas satu persatu. Dalam laporan Malaysia Kini pada 14 Ogos 2026, Naib Ketua Pemuda PKR, Taufik Johari menyatakan keyakinannya bahawa Anwar Ibrahim akan kekal menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua. Beliau bukan sekadar memberikan sokongan kepada Presiden partinya, tetapi menggambarkan PKR sebagai parti yang membawa masa depan negara dan menyifatkan kepimpinan Anwar sebagai cemerlang. Dari sudut politik parti, kenyataan seperti ini memang penting. Apabila sebuah parti sedang berdepan tekanan, pemimpin dan akar umbi perlu menunjukkan keyakinan. Kalau orang dalam parti sendiri sudah mula bercakap seolah-olah mereka akan kalah, itu boleh menjadi masalah besar kepada moral jentera. Jadi dari perspektif politik dalaman PKR, kenyataan Taufik itu boleh difahami. Tetapi dalam politik, keyakinan tidak sama dengan jaminan kemenangan. Dan disinilah persoalan sebenar bermula. PKR dan Pakatan Harapan tidak boleh hanya bergantung kepada populariti atau kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Mereka perlu melihat realiti di lapangan. Kalau kita melihat perkembangan pilihan raya kebelakangan ini, ada beberapa isyarat yang memang patut diberi perhatian serius oleh PKR. Johor memberikan tekanan, Sabah memberikan tekanan, dan Negeri Sembilan pula menjadi satu lagi ujian besar terhadap kemampuan Pakatan Harapan mengekalkan sokongan pengundi. Dalam konteks Negeri Sembilan, situasinya memang berbeza daripada pilihan raya negeri sebelum ini. Pada 2023, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertanding sebagai rakan dan bersama-sama menguasai 31 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Tetapi kali ini, PH bertanding di semua 36 kerusi, sementara BN dan PN mempunyai susunan yang jauh berbeza berbanding pilihan raya lalu. Sebelum pilihan raya itu, BN mengumumkan 25 calon manakala PN 11 calon. Maknanya, medan politik yang dahulu membantu PH kini tidak semestinya memberikan kelebihan yang sama. Dan inilah yang perlu difahami oleh kepimpinan PKR. Pengundi bukan semestinya melihat pilihan raya berdasarkan apa yang berlaku 10 atau 20 tahun lalu. Pengundi melihat apa yang berlaku hari ini. Mereka melihat harga barang, mereka melihat peluang pekerjaan, mereka melihat pendapatan keluarga, mereka melihat kos rumah, mereka melihat isu pendidikan, mereka melihat peluang anak-anak muda. Dan paling penting, mereka menilai sama ada kerajaan benar-benar menyelesaikan masalah yang mereka hadapi setiap hari. Sebab itu kenyataan seorang lagi Naib Ketua Pemuda PKR, Nabil Halimi, sebenarnya jauh lebih menarik. Beliau memberi amaran supaya PKR jangan terlalu bergantung kepada nostalgia reformasi 1998. Ini satu teguran yang sangat penting. Reformasi 1998 memang mempunyai nilai sejarah yang besar kepada PKR. Ia menjadi asas kepada perjuangan parti, identiti politik dan naratif perjuangan Anwar Ibrahim selama bertahun-tahun. Tetapi kita kena ingat satu perkara. Pengundi tahun 1998 tidak sama dengan pengundi tahun 2026. Sebahagian pengundi muda hari ini mungkin belum lahir ketika reformasi berlaku. Ada yang masih bersekolah. Ada yang belum mempunyai hak mengundi. Dan apabila mereka masuk ke dalam bilik mengundi, mereka tidak semestinya memikirkan sejarah perjuangan reformasi. Mereka mungkin bertanya soalan yang jauh lebih mudah. Apa kerajaan sudah buat untuk saya? Kenapa hidup saya masih susah? Kenapa gaji saya tidak cukup? Kenapa harga barang naik? Bila saya boleh beli rumah? Apa masa depan anak saya? Itulah denyut nadi pengundi. Dan sebab itulah teguran Nabil bahawa PKR perlu turun ke lapangan dan mendengar rakyat tidak boleh dipandang ringan. Kalau kita ibaratkan PKR sebagai sebuah kapal, seperti perumpamaan yang digunakan Nabil, masalah kapal bukan sekadar perlu dicat semula di luar. Kalau ada kebocoran di bahagian bawah, cat baharu tidak akan menyelamatkan kapal. Maksudnya, PKR perlu melihat masalah yang lebih mendalam.
Adakah mesej parti masih difahami rakyat? Adakah dasar kerajaan benar-benar sampai kepada rakyat? Adakah penyokong tradisional masih percaya kepada agenda reformasi? Adakah anak muda masih melihat PKR sebagai parti perubahan? Dan yang paling sensitif, adakah hubungan antara PKR, DAP, Amanah dan rakan-rakan dalam kerajaan masih mempunyai kekuatan untuk menghadapi pilihan raya akan datang? Ini semua persoalan yang jauh lebih besar daripada soal siapa menjadi Perdana Menteri. Sebab untuk Anwar mendapatkan penggal kedua, bukan Anwar seorang yang perlu menang. Keseluruhan gabungan perlu menang. PKR perlu menang. DAP perlu menang. Amanah perlu menang. Dan rakan-rakan politik mereka juga perlu mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kalau beberapa komponen mengalami kemerosotan serentak, kedudukan Anwar sebagai calon Perdana Menteri juga secara automatik akan menjadi lebih sukar. Satu lagi perkara yang tidak boleh kita abaikan ialah isu dalaman PKR. Pergolakan yang berlaku selepas pertandingan jawatan timbalan Presiden dan kemudiannya keputusan Rafizi Ramli meninggalkan parti untuk menerajui. Bersama-bersama Nik Nazmi Nik Ahmad memberikan satu gambaran bahawa PKR bukanlah sebuah parti yang bebas daripada konflik dalaman. Dalam politik, perbezaan pendapat adalah perkara biasa. Tetapi masalah bermula apabila perbezaan pendapat berubah menjadi perpecahan sokongan. Jentera menjadi lemah. Penyokong menjadi kecewa. Dan pengundi mula mencari alternatif. Ini yang perlu dielakkan oleh PKR. Sebab itu kenyataan Taufik Johari dan teguran Nabil Halimi sebenarnya boleh dilihat sebagai dua sisi yang berbeza. Taufik membawa mesej keyakinan. Nabil membawa mesej amaran. Satu berkata, kita boleh menang dan Anwar boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Dan satu lagi berkata, kalau kita tidak berubah, kita boleh karam. Pada pandangan kita di Kita-Kita FM, kedua-duanya diperlukan. Sebuah parti politik tidak boleh hidup tanpa keyakinan. Tetapi keyakinan tanpa muhasabah boleh menjadi perangkap. Dan kritikan tanpa keyakinan pula boleh melemahkan parti sendiri. Jadi PKR perlu mencari keseimbangan. Kalau Anwar mahu penggal kedua, beliau bukan sahaja perlu mempertahankan pencapaian kerajaan. Beliau juga perlu meyakinkan pengundi bahawa kerajaan masih mempunyai agenda untuk beberapa tahun akan datang. Kerajaan perlu bercakap dalam bahasa rakyat. Bukan sekadar angka ekonomi, bukan sekadar pelaburan, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, tetapi apa maknanya kepada kehidupan rakyat biasa. Kalau ekonomi berkembang tetapi rakyat masih merasakan kehidupan semakin mahal, kerajaan perlu menjelaskan dengan lebih baik. Kalau pelaburan masuk tetapi anak muda masih sukar mendapatkan pekerjaan berkualiti, kerajaan perlu menyelesaikan masalah itu. Kalau reformasi menjadi slogan utama, rakyat pula mahu melihat hasil reformasi tersebut. Itulah ujian sebenar. Dan bagi PKR, pilihan raya umum akan datang bukan sekadar referendum terhadap Anwar Ibrahim. Ia juga boleh menjadi referendum terhadap keseluruhan kerajaan perpaduan. Pengundi mungkin menilai prestasi kerajaan secara keseluruhan. Mereka mungkin tidak memisahkan antara PKR, DAP, Amanah atau BN apabila membuat keputusan. Mereka mungkin melihat satu perkara sahaja. Kerajaan ini berjaya atau gagal memenuhi harapan mereka? Sebab itu apabila Taufik Johari berkata Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua, kita boleh melihatnya sebagai sasaran politik. Bukan keputusan pilihan raya. Belum ada siapa boleh mengatakan dengan pasti bahawa Anwar pasti kekal. Begitu juga belum ada siapa boleh mengatakan PH pasti kalah. Pilihan raya masih bergantung kepada banyak perkara. Prestasi ekonomi, isu semasa, kekuatan jentera, calon, pembahagian kerusi, sentimen Melayu, sokongan Cina, sokongan India, undi anak muda, dan paling penting, keadaan politik ketika hari pengundian. Jadi apa yang perlu PKR lakukan sekarang? Pertama, jangan terlalu selesa dengan kedudukan kerajaan. Kedua, dengar kritikan daripada akar umbi. Ketiga, jangan hanya bergantung kepada nostalgia reformasi. Keempat, selesaikan konflik dalaman. Dan kelima, buktikan bahawa kerajaan mampu memberi perubahan yang boleh dirasai rakyat. Kalau 5 perkara ini berjaya dilakukan, kenyataan bahawa Anwar akan mendapat penggal kedua mungkin bukan sekadar slogan Kongres. Tetapi kalau masalah dalaman berterusan, sokongan tradisional semakin merosot dan rakyat merasakan kerajaan tidak lagi mendengar mereka, maka perjalanan menuju penggal kedua akan menjadi jauh lebih sukar. Kesimpulannya, kita tidak boleh menolak keyakinan pemuda PKR. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap keyakinan itu sebagai realiti politik yang sudah pasti.
Bahawa dalam demokrasi, jawatan Perdana Menteri akhirnya ditentukan oleh angka kerusi dan keputusan rakyat. Anwar boleh mempunyai pengalaman. Anwar boleh mempunyai penyokong. PKR boleh mempunyai sejarah perjuangan. Tetapi pada hari pilihan raya, semuanya kembali kepada satu perkara. Undi rakyat. Dan mungkin itulah mesej paling besar daripada perkembangan PKR hari ini. Bukan soal sama ada Anwar mahu penggal kedua. Bukan juga soal sama ada PKR yakin Anwar boleh kekal. Soalan sebenar ialah, adakah rakyat masih yakin untuk memberikan mereka mandat sekali lagi? Itu persoalan yang hanya rakyat Malaysia mampu menjawab. Dan semakin hampir kita menuju pilihan raya umum akan datang, semakin penting PKR dan Pakatan Harapan mencari jawapan tersebut. Bukan di pentas kongres sahaja, tetapi di pasar, di kampung, di kawasan perumahan, di universiti, di tempat kerja dan di hati rakyat. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.